Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Salam sejahtera, salam Malaysia Madani dan salam kooperasi. Tahun baru merupakan satu lagi detik penting bagi Koperasi Malaysia untuk terus mengukuhkan ekosistem perniagaan yang mampan. Kita perlu memanfaatkan kebolehan kolektif anggota untuk memperluaskan peluang ekonomi, terutamanya dalam sektor perniagaan yang memberi impak secara terus kepada ekosistem koperasi. Angkasa akan terus memainkan peranannya dalam memacu perniagaan koperasi dan pada masa yang sama berusaha melahirkan lebih ramai pemimpin koperasi yang berfikiran global, berketerampilan tinggi dan mampu memacu koperasi ke arah pertumbuhan yang konsisten. Saya berharap tahun ini menjadi tahun yang penuh kejayaan untuk seluruh koperasi di negara ini. Dengan semangat kerjasama yang teguh, kita memacu gerakan ke arah kecemerlangan. Selamat Tahun Baru 2026.